Assalamualaikum, selamat berpuasa. Berjumpa lagi kita dalam 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri. So hari ini saya nak kongsikan lauk berbuka petang nanti, iaitu ketam tumis darat. Mudah saya kongsi resepi yang mudah-mudah saja jenis yang campak-campak saja, insya-Allah sedap orang kata. Bahan-bahannya semestinya ketam, campak je dalam periuk ni ketam yang telah pun dibersihkan jangan ketam yang belum dibersihkan. Lepas tu saya ada bawang, campak saja bawang ni untuk maniskan lagi gulai ketam tumis darat kita Lepas tu saya juga menggunakan serbuk cili, serbuk ketumbar, serbuk kunyit tabur je, senang kan? Dan bahan utama ialah serbuk kari ikan. Pun tabur je, masuk je dalam kita punya periuk Dan yang ini pula saya menggunakan halia dan bawang putih, pun masukkan saja halia dan bawang putih ni. Sedikit asam jawa dan air Kita masukkan air. Kita gaul dulu. Mana kita punya ni. Lepas tu nanti kita hidupkan api Bolehlah kita hidupkan api, bagi rempah-rempah kita masak dulu, baru kita letak santan kemudian Okey, kita tengok ketam kita pun dah mendidih Dah boleh masukkan santan. Lepas tu kita masukkan garam. Bismillah. Kita masukkan perasa secukup rasa. Perasa ni ikutlah, kalau you all nak pakai jenama lain pun boleh, nak tak letak perasa pun boleh ikut masing-masing. Kita tengok ketam kita pun, ya Allah, dah masak Nampak tu? Nampak tak? Nak tunjuk sikit bagi terliur. Tak baik puasa-puasa ni kan, tunjuk ketam pula. Tu isi penuh Boleh angkat, ketepikan sekejap. Saya nak tumis daratkan dia kita letak tepi dulu sekejap. Bahan-bahan untuk ketam tumis darat yang nak ditumiskan cili kering yang telah pun dipotong herba campur, bawang merah dan juga daun kari. Bawang merah ni kalau nak tukar dengan bawang besar pun boleh, tetapi saya memang suka guna bawang kecil sebab dia lebih harum bau dia lebih menyelerakan kalau buka periuk tu nanti Tunggu minyak panas dulu. Dan seelok-eloknya apabila kita masak tumis darat ni, menggunakan periuk yang bertutup. Kalau periuk tu tutupnya lagi berat macam ni, lagi best. Sebab apa nanti minyak dan juga asap dan juga aroma ataupun bau bahan-bahan yang kita tumis ni akan lebih, orang kata apa, akan lebih sedap bau dia, akan lebih menyelerakan, akan lebih wangi. Itu rahsianya Tunggu minyak panas dulu. Okey, kita start menggoreng. Oh, dah panas dah. Masukkan semua sekali Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masukkan semua sekali dan goreng pula, jangan setakat kuning saja. Kalau boleh macam ada sedikit hanyut-hanyut macam tu, lagi sedap Kita tumiskan dia sehingga hanyut-hanyut sedikit. Macam tu
Nanti boleh cuba dan hashtagkan ke air tangan Haliza Maisuri. Di situ banyak lagi ya, saya kongsikan resepi-resepi ataupun menu-menu yang lain. Kliklah dekat hashtag air tangan Haliza Maisuri. Tumiskan dia sampai hangit sedikit ya. Dia kena cepat ya, jangan leka-leka. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Kita kena tutup terus. Ketam tumis darat kita dah siap. Tu je bau dia ya, wangi sangat-sangat. Bolehlah cuba ya. Ketam tumis darat air tangan Haliza Maisuri kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba. Jom kita angkat dia.